Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yeli di Serai FM, jauh mata dekat di hati. Hai hai hai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat hari raya hari ini 5 Syawal 1447. Jadi kita masih lagi berada di bulan Syawal. Selamat berhari raya. Kebetulan Yeli berada di Maidan Mall Tunjung, dan di pintu masuk ada satu kenderaan kereta yang menarik minat Yeli untuk Yeli kongsi bersama, iaitu Proton E-Mas 7. Pertama kali Yeli tengok, Yeli ingat adalah kereta EV, E-Mas 7 EV. Cuma yang Yeli tengok adalah plate-nya nombor putih, papannya hitam. Itu adalah plate kereta minyak petrol. Rupa-rupanya inilah combine elektrik dan juga petrol untuk model terkini E-Mas 7. Jadi kita tengok PHEV, iaitu plug-in, hybrid dan elektrik. Jadi untuk E-Mas 7 ada juga E-Mas 5 menggunakan petrol, hybrid dan elektrik. Jadi di-combine untuk zaman-zaman kemelesetan ekonomi petrol yang semakin mahal. Jadi sekarang Yeli ingin kongsikan bagaimana rupa dan ciri-ciri yang terdapat pada E-Mas 7 PHEV. Okey, jom. Daripada belakang yang tertera E-Mas 7 PHEV, iaitu plug-in, hybrid dan elektrik. Okey, kita tengok bahagian dalaman di bonetnya. Jom kita saksikan bersama. Okey, kita tengok. Okey, inilah keluasan yang sememangnya agak luas untuk kelegaan. Okey, jom kita tengok di bahagian seat belakang. Okey, jom. Oi, dia punya kemewahan. Inilah dia, kalau kita boleh tengok, yang dikenakan warna putih dalaman, putih dan hitam. Okey, yang menggunakan juga ring 19. Inilah dia punya sisi. Okey, jom kita ronda bahagian hadapan. Inilah dia daripada pandangan sudut hadapan. Okey, kalau kita tengok di pintunya, ini adalah satu promosi yang begitu menarik. 1065 km untuk full charge satu tank penuh. Amat jimat sekali. Dan juga dipaparkan 4.3 liter untuk perjalanan sejauh 100 km. Dia punya penjimatan sememangnya amat jimat. Okey, jom kita tengok di sebelah dalaman. Jom kita duduk bersama. Oi, cantik. Inilah dia bahagian dalaman yang menggunakan skrin yang besar, dan steeringnya pun begitu cantik sekali. Inilah dia bahagian dalaman. Dia punya konsol pun sememangnya cantik. Dan sudut pandangan arah belakang, inilah dia E-Mas 7 PHEV. Okey, sekarang ini saja bersama Yeli di Serai FM, jauh di mata dekat di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.